Saya ingat akan kurung saya ni, pintu pun besar. Besar bapak ni, besar. So, berbekalkan tumbler aku dan juga handphone aku, hari ni aku rasa aku nak pergi kat Astaka Morocco. Buat basikal-basikal lah. Dapat bersih-bersih taman ni sedap juga. Astaka Morocco, Moroccan Pavilion. Oh ya, aku macam dekat luar negara weh. Macam masuk dah didatangi dengan air pancut. Bukan benda lain macam air pancut. Aku dah tengah panas ni. Tak boleh masuk sini berenang tengah-tengah ni. Masuk dalam okey ke? Aku feeling dekat luar negara lah. Sekejap aku tak gambar ya. 1, 2. Okay. Nice. Welcome to Morocco. Kira besar ke tempat ni Besar-besar sini Kalau kolam ni boleh kalau aku mandi sini. Yeah. Bro, you look so handsome bro. Your outfit is cool. Alright. Ni kena masuk ke tanggakan kasut. Bawahnya adalah luar ni. Kalau aku jatuh mati gue. Dalam Malaysia RM5. Kanak-kanak RM2. Assalamualaikum. 30 minit lagi. Aku macam dekat negara Arab ni weh. Barulah orang ingat aku ni pergi Morocco betul-betul. Lama. Aku macam betul-betul dekat negara Arab weh. Ni tempat diorang beradu ke? Tak adalah ingat, bukanlah macam museum, tapi tempat dia macam ala-ala Morocco lah. Macam tu. Tengok ni contoh 1, 2. Nice tempat ni. Kak, saya nak keluar. Saya ingat akak nak kurung saya ni, pintu pun besar. Besar bapak ni, besar. Okey kak, terima kasih. Kak, saya boleh mandi sini ya? Boleh menampar nak mandi. Cuaca panas lah kak, panas ni. Okeylah, apa-apa pun. Thank you. Astaka Morocco. Ciao.